Aduh, tahun ni paling aku pening korang buat aku. Untuk kontes Raya Dana Garage kita hampir 1000 penyertaan. Tapi masalahnya video kali ni semua ramai gila yang betul-betul kreatif sampai aku tak tahu nak pilih siapa pemenang. Nasib baiklah aku cakap awal-awal, pemenang kali ni kita pilih random. Bukan berdasarkan like yang tinggi, mention paling banyak, view paling tinggi. Tak, aku dah cakap awal-awal lah. Tapi dalam 1000 penyertaan kontes Raya Dana Garage kita ni, 90% ialah lelaki, hanya 1% saja peserta daripada perempuan, tak apa, wanita. Jom nak tengok antara peserta-peserta wanita kita untuk kontes kali ni. Jom kita tengok. Dulu sakit, sekarang lega. Cerita lama aku dah reda. Tanya pusing, tak nak tanya. Aku kuat tanpa drama. Dulu sakit, sekarang lega. Cerita lama aku dah reda. Tanya pusing, tak nak tanya. Aku bersama. Itu antara peserta ramai lagi sebenarnya kan. Itu aku tunjuk video-video korang, diorang tak semestinya diorang yang menang ingat So untuk korang tinggal 3 hari je lagi kontes Raya Dana Garage kita ni. Kita akan habis Ahad ni 13 hari bulan 4, and then hari Isnin kita akan announce siapa pemenang yang kita pilih untuk kontes Raya Dana Garage 2025. So hadiah ada simple. Nombor 1 kita bagi cash 500, nombor 2 300, nombor 3 200, and then 2 orang sahaja tu 100 duit raya untuk korang. So syarat konten yang simple je, sebab tu ramai yang join. Kau buat video motor korang dengan korang berserta dengan baju raya korang, and then tambah hashtag kontes Raya Dana Garage 2025. Dan yang paling penting follow Dana Garage lah. So siapa yang tak join lagi tu, baru tengok video ni, join sekarang. Ada 3 hari lagi. Senin depan kita announce pemenang.